Assalamualaikum kawan-kawan pemancing semua. Selamat datang kembali ke saluran saya, tempat kita bongkar rahsia alam untuk tangkapan terbaik. Hari ini 2 Disember 2025, kita akan menyelami ramalan keli ikan di seluruh Malaysia. Bersiap sedia, sebab hari ini menjanjikan sesuatu yang unik dan mungkin sedikit mencabar. Tapi jangan risau, saya ada semua tips dan trik untuk anda pulang dengan senyuman lebar. Berdasarkan data terkini, hari ini adalah hari yang istimewa dengan cuaca yang agak mudi, tetapi ia juga boleh menjadi peluang keemasan bagi pemancing yang bijak membaca tanda-tanda alam. Kawan-kawan, untuk toman atau giant snakehead yang ganas, dengan cuaca hujan dan ribut petir yang diramalkan, ikan ini cenderung aktif mencari makan di kawasan air tenang dan berlindung. Mereka di pinggir tasik, sungai atau lombong terbiar yang mempunyai banyak struktur seperti pokok tumbang, rumput air tebal atau kawasan berakar. Kawasan mangrove atau hutan paya juga menjadi hotspot mereka. Ikan ini suka menyelinap di kawasan cetek, terutamanya selepas hujan apabila mangsa kecil terperangkap. Gunakan umpan tiruan jenis topwater frog atau popper pada waktu pagi dan petang. Jika cuaca panas, cuba casting dengan spinnerbait atau soft plastik di sekitar struktur. Ingat, sentapan toman memang padu, jadi joran dan kekili. Yang kuat itu penting. Ya, untuk siakap dan jenahak dengan suhu air yang hangat sekitar 28 hingga 30 darjah Celsius dan air pasang surut yang sederhana, mereka akan aktif di kawasan muara sungai, kuala atau di sekitar struktur seperti jeti, batu karang cetek atau bangkai kapal. Cari kawasan di mana air sedikit keruh akibat hujan. Ini adalah penutup yang baik untuk mereka memburu. Pagi dan lewat petang adalah waktu terbaik. Umpan hidup seperti udang atau ikan belanak kecil memang menjadi pilihan utama. Kalau guna umpan tiruan soft plastic shad atau minnow lure dengan aksi renangan semula, jadi sangat berkesan. Jigging perlahan di dasar atau casting di sekitar strukturi akan membuahkan hasil. Pastikan mata kail tajam dan saiz sesuai dengan mangsa. Bagi peminat GT, walaupun musim tengkujuh, ikan ini masih boleh dicari di kawasan pantai berbatu, sekitar pulau-pulau kecil atau mana-mana kawasan yang mempunyai arus kuat dan struktur di bawah air. Selepas hujan, GT mungkin bergerak lebih dekat ke pantai mengejar ikan-ikan kecil yang terganggu. Kedalaman air mungkin tidak terlalu dalam. Sekitar 2 hingga 5 meter sudah cukup. Pancing, popping atau jigging adalah teknik yang paling popular. Popper besar atau stick bait di permukaan air untuk menarik perhatian mereka. Untuk jigging, pilih jig berat yang boleh menembusi arus deras. GT adalah pejuang yang hebat, jadi sediakan stamina dan peralatan yang lasak, kawan-kawan. Cuaca untuk hari ini, 2 Disember 2025, diramalkan panas terik pada siang hari dengan suhu antara 28 hingga 30 darjah Celsius dan boleh turun hingga 22 hingga 24 darjah Celsius pada waktu malam. Kelembapan sangat tinggi. Namun, ramalan menunjukkan potensi hujan terpencil dan ribut petir di sebelah pagi dan petang. Perubahan tekanan atmosfera mungkin tidak begitu drastik seperti di negara beriklim 4 musim. Tetapi hujan dan ribut petir boleh menyebabkan ikan menjadi sedikit kurang aktif atau mencari perlindungan di kawasan yang lebih dalam atau berstruktur. Angin diramal ringan ke sederhana, tetapi boleh berubah arah dan kekuatan semasa ribut petir. Suhu air di perairan Malaysia kekal hangat dan stabil.
sekitar 28 hingga 30 darjah Celsius sepanjang bulan Disember. Suhu air yang konsisten ini bermakna metabolisme ikan kekal tinggi, tetapi air yang terlalu hangat ditambah dengan kelembapan tinggi boleh membuat mereka sedikit lesu atau mencari kawasan yang lebih sejuk seperti di lapisan bawah atau di kawasan teduh. Semasa dan selepas hujan, suhu permukaan mungkin turun sedikit yang kadang-kadang boleh mencetuskan aktiviti makan. Untuk hari ini, 2 Disember 2025, kita berada dalam fasa bulan separuh terang, waxing gibbous, dengan pencahayaan bulan sekitar 91 hingga 95%. Bulan akan penuh dalam masa 2 hari lagi. Mengikut kepercayaan nelayan, fasa bulan seperti ini yang mendekati bulan penuh sering dikaitkan dengan peningkatan aktiviti ikan, terutamanya spesies pelagik dan pemangsa. Ini kerana cahaya bulan yang terang boleh meningkatkan penglihatan ikan pemangsa dan memudahkan mereka mencari makanan pada waktu malam yang seterusnya mempengaruhi aktiviti mereka pada siang hari. Secara keseluruhan, Disember adalah musim tengkujuh di Malaysia, terutamanya di pantai timur. Ini bermakna air mungkin sedikit keruh dan arus mungkin lebih kuat, terutama di perairan terbuka. Namun, ikan tempatan seperti toman, siakap dan jenahak sudah biasa dengan keadaan ini dan akan menyesuaikan diri. Spesies pemangsa seperti GT dan barakuda mungkin mengambil kesempatan daripada air keruh untuk menyergap mangsa. Saya akan nilai keli ikan hari ini sebagai sederhana hingga baik, tetapi memerlukan strategi dan pemilihan lokasi yang tepat. Ikan mungkin sedikit cerewet pada awal pagi atau semasa hujan lebat, tetapi akan aktif semula selepas cuaca reda. Baiklah kawan-kawan, itu dia ramalan keli kita untuk 2 Disember 2025. Ingat, alam ini penuh kejutan, jadi sentiasa bersedia dan nikmati setiap momen di air. Saya doakan anda semua ni Fosta, ni Ceshui. Semoga tak ada ekor, tak ada sisik, yang bermaksud semoga berjaya dan selamat. Jangan lupa sebelum keluar periksa ramalan cuaca tempatan anda. Keselamatan diutamakan. Ya, kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, main dan subscribe ke saluran saya untuk lebih banyak tips dan trik memancing. Dan saya nak tahu, apa tangkapan terbaik anda bulan lalu? Atau ada tak tips rahsia yang anda nak kongsi untuk musim tengkujuh ini? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Saya tak sabar nak baca pengalaman anda semua. Jumpa lagi di video seterusnya dan selamat memancing.